Okey, untuk menggunakan sistem akaun mudah, perkara yang pertama yang kena buat adalah pergi pada master list. So daripada kalau kita dah guna page lain, tekan pada menu ni, pergi pada main menu dan tekan master list. Okey, dekat master list ni kita kena letak dulu senarai produk, senarai perbelanjaan dan juga transaksi. Okey. So senarai produk ni dia ada kod produk, dia ada jenis, dia ada nama produk, kos seunit, harga jualan. So ini bergantung kepada jenis bisnes. Kalau kita ada produk yang dah ada, kita kena pasti kos seunit biar berapa, kita boleh letak lah. Kalau yang tak ada kos seunit, kita tak kena tahu berapa, kita kosongkan aja. Dan biasanya yang jenis servis lah, tak ada kos seunit kan. Untuk harga yang kita jual, kita kenakan, kita letakkan harga dia. Contoh dekat sini, servis EO. Servis EO ni upah servis tukar minyak kereta, minyak enjin, RM15. Kalau seunit tak ada, okay, kita letak RM15. Okay, lepas tu yang kedua, ada yang jenis produk. Yang ni kod dia, kita boleh assign kod, apa-apa kod yang kita rasa sesuai. Dan dia ada produk dia adalah minyak enjin Pro 2 5/30 untuk 10K. Kos unit dia RM55 dan harga jual RM78. Okey, ni servis dan produk. Ada juga jenis servis yang kita tak tahu lagi harganya berapa kita akan buat. Contohnya kalau general service ada pelbagai harga. Begitu juga dengan kerja-kerja wiring. Kita tak tahu harga berapa, kos unit berapa dan harga jualan berapa kita tak tahu. Kita just kosongkan sahaja. Okay, seperti yang ni lah. Alright, bila dah buat senarai produk, kita buat senarai perbelanjaan. So, perbelanjaan yang utama contohnya gaji, kita bagi tahu lah. Ni di sini. Dan dia punya kategori ni kita pilih lah. Kita pilih, contoh kalau kita nak ubah yang baru, contohnya nak bayar bil, untuk bayar bil, handphone dah ada, air dah Unify dah ada, Estero pula, utility dah ada, apa-apa bil pelbagai contohnya. Kita ambil kategori dia, kita pilih dekat sini. Lain-lain perbelanjaan pun boleh, ataupun katakan kita ada perbelanjaan untuk penyelenggaraan. Contohnya kita ada untuk penyelenggaraan, so kita pilih penyelenggaraan lah. Berkesan perbaikan dan penyelenggaraan. Macam tu lah. So ikut kategori perbelanjaan yang tuan-puan ada, just masukkan dekat sini dan kategori ni kena pilih lah. Alright. Dan transaksi ni adalah transaksi melalui bank yang kita buat. Contohnya kalau jualan tu dia masuk pada Maybank, CIMB, ataupun jualan tunai, ataupun kredit. Kredit ni jangan ubah kalau bank ada bank lain juga, kita boleh tulis dekat bank nombor 4. Contohnya Bank Islam, Ambank, Public dan sebagainya. So yang ni, untuk yang ni jangan ubah. Saya dah letakkan, jangan ubah lah yang ni. Okay, itu saja. Bila dah completekan produk, senarai perbelanjaan, transaksi ni, baru kita boleh start untuk rekod jualan.